boleh buat sebelah-sebelah benda ni. Betul. Okay. Macam mana? First kali kan, kita kena lock dulu lah. Okay. Make sure safety first. Okay. Ini apa pula? Nampak ni ada bar ni. Ha. Cangkuk dia. Lepas tu? Kena buka. Okey. Okay. Lepas tu? Baru kita boleh buat sebelah-sebelah. Saya tak boleh dapat bayangkan ni. Okay. Leg press main sebelah-sebelah. So, Aiman kiri ke kanan dulu? Kiri dulu. Kiri dulu. Okay, kita okay, kita buka sebelah. Okay. Sebelah. Oh. Leg press sebelah-sebelah, guys. Betul. Okay. Kelebihan dia kalau kita main sebelah-sebelah ni kan, kita boleh fokus every muscle group tu. Kalau kita buat dua-dua, selalu untuk compound okey, tapi kalau untuk detailkan dia, nak fokuskan dia, memang kena fokus lebih better satu part. Macam bicep bersama bicep kan. Kalau kita nak betul-betul lagi bagus, buat sebelah-sebelah sebenarnya. Abang recommend tak orang datang ke Gym Paradise ni? Wih, sangat. Sangat. Sebab apa? Power ke? Sebab apa? First kali, barang dia memang world class. Memang world class. Lillahi ta'ala. Memang world class. World Guys, orang yang mana belum try lagi Gym Paradise Cedar Selatan, tolong singgah. Aku sendiri pun impress ni. Tengok belakang ni boleh buat sebelah-sebelah. Tak nak tengok. Guys, stay tune next video.